Apa itu macha? So macha adalah dalam bahasa Tamil brother-in-law. Kalau macam brother-in-law, you panggil kawan you macha, it's like abang adik, macam abang angkat dengan adik angkat macam tu. Kebanyakan orang akan panggil tu kawan, tapi bukan ni kawan. It's like just the relationship bonding tu, dia nak berdekat lagi. Sebab tu dia orang panggil kawan you macha. Macam day macha macam tu. So next adalah day. Perkataan day. Okay. Perkataan day actually tak ada meaning untuk perkataan day. It's like something where you orang panggil day, mari sini macam tu. You panggil kawan you dari jauh, day sini lah macam tu. Nombor 3 adalah aneh. Aneh maksudnya adalah abang. So maksudnya you nak order, you panggil aneh, order neh, macam tu. So itu maksudnya abang. Nombor 4 adalah ilek. Ilek tu maksudnya tak nak. So tak nak tu macam you nak tanya, dah makan ke? Ilek. Ilek tu tak nak. So ini 4 perkataan yang saya nak kongsi sebenarnya. Tapi you orang ada lagi perkataan yang saya boleh berkongsi, and selalu Malaysians guna perkataan ni semua, cuba komen. Okay? Alright guys, that's all from me. See you in the next video. Ciao.